dekat korang, dekat ni kan, dekat Taman Medan Petaling Jaya ataupun Kampung Dato' Arun ni. Pakcik memang selalu makan bubur lah. Aneka bubur ada dijual kat sini. Jom kita tengok kat mana ni. Assalamualaikum. Bubur original Taman Dato' Arun. Korang kat sini lah pakcik biasa beli. Tapi bubur paling rare adalah bubur pulut hitam. Susah sikit nak buat sebab dia nak lembutkan dia, betul tak? Lembutkan dia lama nak gendam dia. Siapa nama abang ni? Sekali-sekala nak buat review makan. Jadi hari ni kita nak beli bubur hitam, bubur caca. Apa lagi ada ni? Ni Pisang. Oh, pisang. Nasi. Gandum. Oh, ni gandum. Jagung dan kacang hijau. Oh, kacang hijau. Yang ini rare kan, gandum kan? Gandum yang paling favourite, hitam dengan gandum best. Yeah. Jadi nak try juga gandum sebab gandum ni kan teringat dulu masa kecil bagi makan ayam. Betul. Itu dia gandum ayam. Gandum ayam. Itu bukan gandum bubur. Ini bukan bubur Kalau kita bagi gandum ayam, dia tak akan lembut. Jadi ayam tu. Okey, kita nak try gandum ni. Lepas tu pulut hitam dengan caca. Okey, korang apa-apa pun nanti korang tolong share ni, mana tahu. Nanti jumpa abang ni. Abang ni tadi nama apa? Nama siapa tadi? Pak Ali. Pak Ali, nampak Pak Ali. Panggil Pak Ali bubur. Ya, dekat depan masjid je. Balik daripada masjid nanti korang singgah lah kat sini. Macam bukan ni je. Ada lempuk, ada dodol, ada tapai. Lepas tu ada kuih besar-besar ni. Berapa ni? 7 porsi je korang. Selalu orang jual RM2, RM3. RM3, RM2. 3 biji RM2. Boleh lah ambil 3 biji. Alright, jom. Korang semestinya pakcik makan. Kuih ni tadi, Pak Ali ni belanja dah pakcik. Semoga dia berkah rezeki. Korang datanglah, tempat dekat je lah pak. Dekat ada kedai Batteryku, Nurul Sunnah. Lepas tu kedai Mac kat sini. Masjid Taman Dato' Arun. Dato' Arun Taman Medan ni dia macam kembar gitu. Okay.